Sebuah kompleks baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan akan dibina di Senawang Seremban Negeri Sembilan bagi menggantikan ibu pejabat negeri sedia ada. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata projek pembinaan kompleks baru itu dijadual bermula tahun depan dengan kos siling kira-kira RM140 juta bagi meningkatkan keselesaan pelanggan. Menurutnya, bangunan ibu pejabat JPJ Negeri Sembilan yang digunakan ketika ini telah berusia lebih 40 tahun dan tidak lagi memenuhi keperluan semasa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian pejabat JPJ Cawangan Nilai di Seremban hari ini. Katanya lagi bangunan ibu pejabat sedia ada akan dirobohkan pada awal tahun depan sebelum operasinya dipindahkan sementara ke Era Walk Seremban selama kira-kira 3 tahun. Dalam perkembangan sama, Loke berkata agensi tersebut sedang meneliti cadangan membina semula pejabatnya di Wangsa Maju Kuala Lumpur menerusi kerjasama awam swasta. Mengenai pembukaan cawangan JPJ Nilai, beliau berkata langkah itu diambil berikutan pertumbuhan pesat kawasan berkenaan sejak beberapa tahun kebelakangan ini yang memberi manfaat kepada penduduk di Bandar Baru Bangi, Sepang, Salak Tinggi, Sendayan, Putera Mahkota, Labu dan kawasan sekitarnya untuk mendapatkan perkhidmatan JPJ. Beliau berkata JPJ memilih untuk menyewa premis milik Majlis Bandaraya Seremban MBS yang diubah suai dalam tempoh 6 bulan dengan kos RM1.7 juta berbanding membina bangunan baharu. Tambahnya lagi, cawangan yang mula beroperasi pada 8 Jun lalu itu dijangka mampu memberi perkhidmatan kepada kira-kira 120,000 penduduk di Nilai dan kawasan berhampiran.